Betul ke Rusia pembekal oksigen terbesar dunia? Ramai percaya benda ni dan sebenarnya ada sebab kenapa. Rusia mempunyai kawasan hutan yang sangat luas, terutamanya di Siberia. Hutan Siberia saja merangkumi kira-kira 1/4 daripada keseluruhan hutan di dunia. Malah kawasan hutan di sana lebih besar daripada Amerika Syarikat. Sebab tu kawasan ni sering digelar sebagai paru-paru dunia. Tapi kenapa? Sebabnya pokok menjalankan proses fotosintesis yang menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang kita perlukan untuk hidup. Jadi, secara logiknya memang nampak macam Rusia adalah pengeluar oksigen terbesar. Tapi sebenarnya, cerita dia tak semudah itu. Ini dia fakta yang ramai tak tahu. Walaupun hutan menghasilkan oksigen, sebahagian besar oksigen itu juga digunakan semula oleh organisma dalam ekosistem hutan itu sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, penyumbang oksigen terbesar dunia bukan datang dari darat, tapi dari lautan. Organisma kecil yang dipanggil phytoplankton menghasilkan sekitar 50% hingga 80% oksigen bumi. Walaupun saiznya sangat kecil, jumlahnya terlalu banyak dan proses fotosintesis berlaku secara besar-besaran di laut. Jadi, walaupun Rusia adalah hutan terbesar di dunia, kilang oksigen planet kita sebenarnya berada di lautan.